Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzati, wartawan TVPSS. Kita bersiaran dalam program tinjauan amalan terbaik model pendidikan prasekolah Malaysia. Pada hari ini, saya berpeluang untuk menembual seorang tokoh yang sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan, iaitu Puan Ayu Hanani binti Abdul Karim, Ketua Jemaah Nazir Negeri Sembilan. Puan Ayu Hanani, pada pandangan Puan, apakah kriteria model pendidikan prasekolah yang baik? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih adik Izzati ya. Baik, sebagaimana yang adik tanyakanlah pada saya, apakah kriteria prasekolah yang baik? Kalau diikutkan, KPM telah mengeluarkan apa yang kita namakan sebagai model pendidikan prasekolah kebangsaan. Jadi dalam model tersebut ada dua aspek yang perlu kita lihat, iaitu dari aspek akses dan yang keduanya dari aspek kualiti. Jadi kami adik Izzati untuk memastikan kualiti prasekolah, maka itulah peranan Jemaah Nazir. Kita akan lihat pertama-tama sekali, kalau kita tengok pada kualiti, sudah semestinya kita melihat kepada guru. Kita melihat kepada bagaimana guru itu melaksanakan pengajarannya. Jadi kita juga nak tengok apakah bahan-bahan yang cikgu itu gunakan, dan kita juga nak lihatlah bila cikgu dah mengajar, cikgu dah guna bahan, kita nak tengok hasil kemenjadian murid itu sendiri. Baik Puan, seterusnya, apa keistimewaan prasekolah Staja dari pandangan Puan? Okey, soalan yang baik sekali. Jadi untuk prasekolah di Staja ini, terlebih dahulu tahniah dan syabas kerana telah pun ditauliahkan sebagai sekolah model bagi prasekolah untuk model pendidikan prasekolah kebangsaan. Untuk makluman semua, di Negeri Sembilan hanya ada dua prasekolah, program prasekolah yang telah ditauliahkan. Dan untuk tujuan tersebut, kalau Izzati tanya saya lah, apakah orang kata dari kacamata saya, pertama-tama sekali kita melihat ada dua prasekolah, iaitu prasekolah emas dan prasekolah berlian, dan persekitaran secara orang kata akses kepada prasekolah itu sangat baik. Prasarananya cantik, kondusif, persekitarannya, kecukupan dari segi tenaga gurunya, dan juga orang kata fizikalnya. Kita tengok ada beberapa faktor lain lah yang menjadi orang kata nilai tambah. Nilai tambah kepada prasekolah. Jadi itulah yang kita lihat. Dan untuk kualiti pula, saya lihat cikgu-cikgu pra di sini sangat proaktif. Sangat proaktif, dan orang kata mereka ini sangat menyelami tugas seorang guru pra, kerana tugas seorang guru pra ini sebenarnya dia menyediakan satu batu asas Izzati dalam pendidikan seorang insan itu. Bagaimana murid itu bermula dengan mengenal huruf, membaca, menulis, itulah peranan guru pra. Jadi hidup kita ni bermula di prasekolah. Akhir sekali Puan, apakah harapan Puan untuk prasekolah Staja pada masa akan datang? Okey. Pada masa akan datang Izzati, saya lihat pada masa sekarang prasekolah Staja ini mantap. Jadi apa yang kita harapkan, terutamanya untuk Negeri Sembilan, prasekolah Staja ini dia akan menjadi orang kata satu program prasekolah yang menjadi benchmarking sama ada di peringkat dalam negara kita maupun andai kata kita menerima kunjungan dari luar negara. Jadi kita kena melihat ke hadapan Izzati kerana pendidikan prasekolah, pendidikan awal kanak-kanak ini menjadi sangat penting dalam dunia sekarang.
Dan jangan lupa dalam 5 ciri 5 ciri murid yang mana rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 kehendaki, yang pertama itu adalah adab. Adab, dan adab itu hendaklah bermula di prasekolah. Cikgu pra itu yang akan menerapkan adab. Kita ada adab, kita ada akhlak, kita ada berkemahiran tinggi, kita ada berpemikiran kritis, dan kita juga ada berkeyakinan. Jadi semuanya melalui peringkat-peringkat bermula dari prasekolah, Izzati. Terima kasih diucapkan kepada Puan Ayu Hanani atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga segala amalan terbaik ini dapat menjadi inspirasi kepada semua warga sahaja pendidikan dan memartabatkan pendidikan prasekolah di Malaysia. Saya Izzati, wartawan TVPSS melaporkan. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.